Alright. Awak nak pakai dadu awak ke? Boleh. Awak ada dadu kat kan? Boleh guna dadu awak. Alright. Bismillah. Okay, jom. Sekejap, masa 15. Okay. Nak kena ambil. Saya boleh alih sekarang. Bukan. So tak berkesan lah. Right. So berapa ni? 2, 1. Apa je tadi? Alright, awak menang. So pulangkan balik. Terima kasih. Benar berapa dah? Okay, buka dulu. Ini saya tukar dari Zoom kalau tak ada. Kalau ada kira berapa? Ali saya dia kena benar. Apa? 1, 2 betul? Sorry. Tak boleh juga sebab dia nak casing ya. Alright. So 1, 2 Dia break. Ini tukar. Tukar terus ya. Senang. Boleh dapat habis. Yang last kali saya pakai masker. Dia pakai last kali Nova. Dia pakai last kali. Nak. Alright. Tadi menang? Ha? Tadi menang? Jadi kalah. Okay. Saja. Jangan lupa subscribe saya ya. Awak ada channel lah? Ada. Aduh. So 2, 1. Chain kau nak menang ni, chain kau. Seri lah itu. Apa? Chain kau. Boleh menang. Oh. Awesome. Okay. Tak ada. Dah 2 game ni kalah Blizzard. Wah, asam betul. Amat tu. Kalah lagi sekali dengan Blizzard. Tadi match pertama pun kalah Blizzard. Match kedua pun kalah dengan Blizzard juga. Sebab kat Blizzard ni boy tahap ketiga yang baru diintroducekan kepada kita semua. So kad dia, efek dia adalah bila dia menang awesome, so semua kad dekat deck kalah akan pindah ke zone menang. So isu dia kalau kita dah lawan dah mid game lah,
Kalau early game tak jadi apa sangat, tak ada jadi apa-apa lah. Tapi kalau pertengahan game kita dah ada stack of card dekat zone kalah, lepas tu tiba-tiba Blizzard keluar, so Blizzard menang awesome, pindah lah semua. So kalau banyak pindah semua, so secara tak langsung automatik menang lah pihak lawan. Sangat menyakitkan hati ya. So kalau compare tu boy Nova okey sikit lah. Dia sebab Nova kalau menang dia pindahkan deck menang pihak lawan ke deck kalah kan. Jadi dia melambatkan kita menang lah sikit. Tapi bagi saya lagi pedih lah kalau kena Blizzard. Dalam open deck pun ada beberapa nampak orang share dekat dalam TikTok, dia orang letak Blizzard dalam deck diorang, tapi tak banyak. So we see how lah lepas ni macam mana dia meta. Bye.